Tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah berkeyakinan. Beriman arti berkeyakinan. Hidup kita atas dunia ni diminta kita yakin 6 perkara. Orang yakin 6 perkara ni sebut orang mukmin, tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke. 6 perkara yang kita beriman ni kita panggil rukun iman. Cina pun kena yakin dengan 6 perkara. Kalau dia tak yakin, dia cuai diri dia sendiri. Akibatnya akan dia bertemu dunia akhirat. Orang Melayu juga dia minta yakin dengan 6 perkara ni. Kalau tak yakin juga, itu dia cuai. Arab juga, Inggeris juga, Amerika juga, dia minta yakin 6 perkara. Yang meminta ni bukan kerajaan, bukan kerajaan mereka, bukan kerajaan Malaysia ada. Allah Ta'ala sebagai Tuhan punya dunia, termasuk kita. 6 perkara ni atas semua yang beriman Allah dan Rasul sampai akhirat.